Keputusan Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) berhubung rayuan 7 pemain warisan Malaysia bakal diketahui pada Jumaat ini. ASEAN Football melaporkan sesi pendengaran pertama CAS berhubung kes berkenaan bermula secara rasmi di Lausan pada 23 Februari lalu. Rayuan yang dikemukakan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dilihat lebih kepada mengurangkan tempoh penggantungan yang dihadapi 7 pemain tersebut. Sebelum ini, Hector Havel, Emmanuel Machucha, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmiro, Facundo Garces, Joao Figueiredo dan John Irazabal dikenakan penggantungan 12 bulan oleh FIFA. CAS kemudiannya memberi kebenaran kepada mereka untuk beraksi sementara rayuan yang dibawa berjalan. Keputusan dijangka diketahui sejurus tamat perbicaraan tanpa sebarang penangguhan yang lama. Keputusan CAS dijangka diketahui seawal jam 5 pagi pada Jumaat ini. Sekiranya rayuan 7 pemain diterima CAS, mereka akan kembali beraksi tanpa sebarang isu.